Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita dalam channel saya. Sekejap. Okey, seperti biasa. Sekarang ni pukul 3.4 dah. Seperti biasa video dari report lah. Untuk hari ni. Lama tangguh. 42 dah. Saya nak review ni lah. Nak bagi ke Faril. Nadanya. Ni Faril nadanya. InsyaAllah kata ni. Nak pergi lada ni. Lepas tu, waktu yang pertama, nak keluar pula. Mai apa tu? Video dari report. Pada tadi selepas balik pada pukul 11:48 dah. Balik tu saya main kena tidur dalam pukul 2 pagi. 2:30 pagi baru tidur. Bangun dah mulai 5:30 bangun tu terus pergi ke ni lah, ke masjid. Siap-siap mandi-mandi terus pergi masjid. Ada sampai pagi dah. Jadi ada. Lepas tu saya terus balik ke rumah lah. Sebab basikal ke. Basikal kena kosi ke. Kena gilir basikal tu. Lepas tu balik tu ajak nak tidur awal. Ada main geng apa tu. Ada adik tidur dalam pukul 10.30 juga. Bangun 11.50. 11.30 bangun. Tak ada tidur dalam mana. Tapi okey dah. Lepas tu mandi-mandi. Pukul 12.50 pergi ke masjid untuk sembahyang Jumaat. Lepas sembahyang Jumaat tu terus balik ke rumah. Salin baju sini lah, pakai jubah pun. Macam nak gitu mai sini terus. Salin jubah. Pergi dan lepas tu mai cak jubah sini. Balik ke rumah pula. Lepas tu tak terus balik, tengok. Tak terus balik lah. Tunggu baris safar. Lepas tunggu masjid tu, tunggu baris safar. Lepas ada baris safar, buat review tu baru balik. Dan lepas hantar baris tu baru balik. Tunggu baris tu safar. 2.29 petang baris safar. Lepas tunggu baris safar, selesai baris safar tu siap-siap. Terus pergi hantar kepada budak tu. Pafi tu. Kostum baju panjang ni. Lepas tu samping maring. Ada. Awak bergambar, lepas saya bergambar, pergi ke Faril, dia tak ada rumah, terus balik ke rumah lah. Tunggu balik sini relax tu sekejap. Saya balik sekejap. Relax. So tak kena duduk. Balik. Kau nak basikal kan? Balik ke rumah. Lepas tu baru mai balik. Tidur dulu. Tadi adik-adik tu tidur. 4.40 tu tertidur. 4.40 tu asar. Bangun tu dalam 20. Bangun mandi sembahyang asar. Lepas tu terus mai ke sini saat ni. Tadi mai terus mai sini. Terus buat video. Lepas ni 34 ni terus buat video ni. Okey, saya sekadar itu saja untuk sesi video dari report kita untuk hari ini. InsyaAllah kita jumpa lagi pada sesi video penutup nanti. Saya nak pergi dinner. Okey, sekadar saja. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye.